Setan ni bila dia gagal untuk menghalang kita, maka akhirnya dia akan mempermain-mainkan kita. Bila dia tak berjaya, kita tak berjaya untuk nak suruh kita minta cerai dengan suami kita, akhirnya dia duk bisik apa? Dia bisik apa? Dia bisik apa? Han tengok laki Ha buat kerja teruk, dia duk relax-relax je. Tu setan lah tu. Dia tak? Itu yang kita tengok suami kita, padahal dia tak buat apa, tapi rasa nak marah sangat. Tu. Ya. Kalau duduk depan bibit mata, rasa nak marah. Bila dia pergi pejabat, rasa rindu. Tu tanda-tanda dia. Dia tak? Ni ada depan saya dah nikah ke belum? Macam was-was bila saya sebut pasal lelaki masing-masing tu kan. Dah kahwin ke belum? Dah, Alhamdulillah. Tu pun ada yang macam was-was. Aku ni dah nikah ke belum tu kan? Nak kata bernikah macam tak bernikah. Tu kan? Ni kita sebut. Atau perkara-perkara yang ada. Setan ni, bila dia gagal untuk menghalang kita, maka akhirnya dia akan mempermain-mainkan kita. Bila dia tak berjaya, kita tak berjaya